Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rahbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmatnya di atas dunia ini. Dan nikmat yang paling besar bagi penuntut ilmu itu adalah nikmat ilmu itu sendiri. Yang di mana dengan ilmu itu Allah berikan cahaya hidayah, cahaya petunjuk daripada zulmah, yakni daripada kegelapan menuju kepada cahaya hidayah. Daripada dalalah, iaitu kesesatan, kepada nur, ilmu yang menerangi jalan bagi penuntut-penuntut ilmu. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini adalah malam yang pertama kita akan mengadakan majlis qiraah, iaitu majlis bacaan kitab, iaitulah kitab Al-Idah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah, iaitu pengarangnya tidak lain tidak bukan seorang imam yang masyhur, seorang imam yang muktabar, seorang imam yang zuhud, seorang imam yang wara', seorang yang penuh dengan ilmu. Ilmunya seluas-luas lautan, iaitulah Al-Imam Munnawawi. Itu pengarang bagi kitab Al-Idah yang kita akan baca, yang kita akan bedah insya-Allah sehingga khatam. Sehingga khatam. Baik, tanpa membuang masa, kita mula dengan tarjamah daripada Imam Nawawi, iaitu berkenaan dengan latar belakang beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tarjamatun. Ay hadhihi tarjamatun.
Itu cara baca kitab. Cara baca terjemah. Iaitu suatu terjemah. Iaitu ini suatu terjemah. Pun boleh juga. Mukhtassiratun. Mukhtassiratun. Apa maksud mukhtassiratun? Mukhtassiratun bermaksud kitab atau teks. Boleh kita terjemah akan mukhtassiratun itu kitab atau teks. Kitab atau teks itu yang bagaimana? Ini. Yang telah dipendekkan daripada versi asalnya. Versi asal kitab idah. Itu cara faham. Yang telah dipendekkan daripada versi asalnya kitab idah itu dengan hanya mengekalkan isi penting. Dengan hanya mengekalkan isi penting sahaja. Yakni secara umum kita faham mukhtasar itu adalah kitab atau teks yang diringkaskan dengan mengambil poin-poin penting ataupun isi-isi penting daripada kitab asal. Contohnya kitab idah ini diambil daripada kitab asalnya. Sekejap lagi kita akan bahas daripada mana kitab ini diambil. Itu. Habis. Baik, kita pergi kepada kaedah. Pergi kepada kaedah. Iaitu mukhtasirah tu diambil dari fi'il. Ataupun dalam bahasa Melayunya kata kerja. Diambil daripada kata kerja ikhtasara. Yang bermaksud meringkaskan atau memendekkan. Itu. Maka makna mukhtasar itu bermaksud sesuatu yang telah diringkaskan atau sebuah ringkasan. Itu makna mukhtasar dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Dari segi istilah ilmu pula. Mukhtasar ialah kitab. Seperti yang saya bicara tadilah. Saya mukarrar semula. Saya ulang semula. Alhamdulillah. Mukhtasar ialah kitab atau teks yang telah dipendekkan daripada versi asalnya kitab dengan hanya mengekalkan isi penting. Biasanya ditulis oleh ulama bagi memudahkan pelajar, yakni penuntut ilmu, memahami intipati sesuatu ilmu tanpa perincian, tanpa tafsil yang panjang. Itu kebiasaan ulama. Mereka akan mengarang kitab mukhtasar yang mereka pungut poin-poin penting itu daripada kitab-kitab yang banyak jilid ataupun mudah kita faham
kitab yang besar-besar. Itu. Untuk apa ulama mengarang kitab mukhtasar ini? Untuk memudahkan pelajar memahami isi penting ataupun intipati sesuatu ilmu. Contoh kita ambil kitab apa itu? Kitab Faridatul Faraid. Faridatul Faraid. Itu adalah kitab yang mukhtasar, kitab yang pendek. Kitab yang pendek tapi dalamnya ilmu sangat luas. Jangan dipandang kerana nipisnya kitab tersebut senang untuk kita belajar. Tidak. Perlu juga dengan qaedah dalam memahami kitab tersebut. Nak jadikan kefahaman bagi kita, kitab Faridatul Faraid itu dijadikan mukhtasar oleh pengarang kitab tersebut daripada kitab Tuhfatul Murid min Jauharah Tauhid bagi Imam Bajuri. Itu adalah salah satu contoh untuk memudahkan penuntut ilmu memahami ilmu tauhid, ilmu usuluddin sebelum mereka melangkah ke tahap mutawassit, pertengahan dan juga peringkat aliyah, peringkat yang tinggi untuk memahami ilmu usuluddin. Begitu. Habis. Anil Imamin Nawawi, iaitulah mukhtasar ini daripada Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi ni? Musannifu kitab. Itu. Pengarang kitab apa? Iaitulah Al-Idahu fi manasikin. Sebab tak ada alif lam alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Jadi kita baca dengan tanwin. Fi manasikin ataupun kita sambung fi manasikil haji wal umrati. Imam Nawawi ini adalah pengarang kitab Idah. Habis. Faham di situ. Baik, kita pergi kepada makna manasik. Apa makna manasik? Manasik ini secara umumnya boleh kita faham maknanya adalah perbahasan hukum hakam. Perbahasan hukum hakam. Itu makna manasik. Baik. Habis. Perbahasan hukum hakam, iaitu hukum hakam berkaitan apa? Apa yang ingin dibicarakan oleh pengarang kitab. Pengarang kitab ini iaitu Imam Nawawi, iaitulah berkenaan dengan perbahasan hukum hakam, haji dan umrah. Itu. Baik, sebelum kita pergi kepada latar belakang Imam Nawawi, kita ambil sedikit ilmu
daripada mana kitab ini diambil. Lebih mudah faham, daripada mana Imam Nawawi jadikan mukhtasar, iaitu kitab Idah ini, daripada kitab mana? Daripada kitab ulama yang mana yang beliau pendekkan itu. Imam Nawawi, beliau jadikan kitab Idah ini sebagai mukhtasar bagi kitab Tahrirul Manasik. Itu. Bagi kitab Tahrirul Manasik. Siapa pengarang kitab bagi Tahrirul Manasik ini? Iaitu Al-Imam Abu Al-Ma'ali Abdurrahman Ibni Al-Juwaini. Itu pengarang bagi kitab Tahrirul Manasik yang telah dijadikan mukhtasar oleh Imam Nawawi yang dinamakan dengan kitab Al-Idahu fi Manasikil Haji wal Umrah. Habis. Baik, siapa Imam Abu Al-Ma'ali Abdurrahman Ibnu Al-Juwaini ini? Iaitu ayah kepada Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain, seorang ulama yang besar. Imam Al-Haramain, ayah kepada Imam Al-Haramain yang mengarang kitab Tahrirul Manasik ini. Baik, habis. Kita sambung lagi. Huwal imamul allamatu. Huwal imamul allamatu Syekhil Islami. Huwa, siapa huwa? Iaitu musannif lah, pengarang kitab. Al-imam, seorang imam. Al-allamah. Al-allamah ni yang terlebih alim. Yang terlebih alim. Ilmunya sangat tinggi. Yang terlebih alim. Lagi apa? Syekhul Islam. Ketua Islam. Ketua Islam. Syekhul Islam. Yakni ketua yang menguasai agama Islam ini. Hukum hakamnya berada dalam tampuk pemerintahannya. Senang cerita begitulah. Syekhul Islam. Ini namanya. Abu Zakaria Muhyiddini Yahya Ibnu Syarif Ibnu Muri Ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Muhammad Ibnu Jama'ah Ibnu Hazm An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Situ. Itu nama penuh bagi Imam Nawawi. Sebenarnya nama panggilan Imam Nawawi itu hanyalah dibangsakan kepada daerah. Dibangsakan kepada daerah. Nama sebenar bagi Imam Nawawi adalah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif. Muhyiddin
Yahya bin Syarif. Itu nama sebenar bagi Imam Nawawi. Adapun An-Nawawi itu dibangsakan kepada tempat lahir. Dibangsakan kepada tempat lahir, iaitu tempat lahir Imam Nawawi lah. Sebab itu dipanggil Imamun Nawawi. Ad-Dimashqi iaitu tempat di mana Dimash. Tempat di mana Imam Nawawi menetap juga. Senang cerita, tempat tinggal Imam Nawawi juga. An-Nawawi itu adalah lebih lebih perinci. Kita faham adalah daerah. Adapun Ad-Dimashqi itu adalah negeri. Seperti kita ada daerah dan juga negeri. Di mana negeri saya tinggal adalah Pahang. Daerahnya adalah Kuantan, umpamanya contoh. Asy-Syafi'i yakni dibangsakan kepada mazhabnya. Dibangsakan kepada mazhabnya iaitu mazhab Asy-Syafi'i. Habis. Muharriral mazhabus Syafi'i wa muhaddzibihi. Apa maksudnya? Iaitu penulis kitab Imam Nawawi ini yang teliti ataupun boleh kita terjemah sebagai rajih. Rajih. Yang terlebih sahih ilmunya. Yang kuat. Boleh kita terjemah juga. Maksud rajih ni yang kuat. Muharrirah maksudnya Imam Nawawi ini seorang penulis kitab yang sangat teliti. Sangat teliti dalam penulisannya dan juga dia pungut dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis yang rajih, yang kuat, yang perawinya itu boleh katakan hadis-hadis sahih semuanya. Hadis-hadis sahih semuanya. Penulis kitab yang sangat teliti, yang sangat rajih, yang kuat dalilnya, yang kuat dari segi dalil Al-Qurannya, yang kuat dari segi hadis sahihnya di dalam mazhab, iaitu di dalam mazhab Asy-Syafi'i lah. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang disusun dengan baik. Seorang penulis yang teliti dan mengambil dalil-dalil yang rajih lalu disusun dengan teliti akan penulisannya itu. Disusun dengan baik. Dari bab ke bab, dari dari kitabnya ke kitab, disusun dengan baik
uh, oleh Imam Nawawi dari segi penulisannya. Habis. Imamun ahlu asrihi. Imamun ahlu asrihi. Seorang imam, seorang ketua, seorang tokoh umat pada zamannya. Imam Nawawi ini merupakan seorang tokoh, seorang ketua, seorang pemimpin kepada umatnya pada zamannya. Beliau diangkat oleh umat pada zamannya itu sebagai seorang imam, seorang tokoh yang di mana beliau menjadi rujukan utama dalam permasalahan hukum hakam berkaitan dengan agama. Itu. Habis. Beliau itu diangkat menjadi imam, menjadi tokoh umat pada zamannya itu dari segi ilman, dari segi ilmunya yang tinggi. Dari segi ilmunya yang tinggi, beliau diangkat menjadi seorang tokoh umat pada zamannya. Lagi kerana ibadahnya, wa ibadatan, kerana ibadahnya yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umatnya melihat Imam Nawawi ini sesuai dijadikan tokoh yang sangat besar pada zamannya. Ulama yang sangat besar pada zamannya sehingga menjadi rujukan utama. Itu. Wa wara'an, dan sifat wara'. Dan sifat wara'. Apa maksud wara'? Imam Nawawi ini terkenal dengan sifat wara', iaitu menjauhi perkara yang syubhah dan maksiat. Itu sudah semestinya bagi seorang tokoh umat, bagi seorang ulama, bagi seorang pemimpin ketua umat pada zamannya itu mesti bersifat wara', iaitu menjauhi segala perkara-perkara syubhah, perkara-perkara yang meragukan umat. Dia kena tinggalkan, dia kena jauhi. Dan juga apatah lagi perkara maksiat yang menjadi perkara mungkar bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah semestinya sifat yang wajib ada bagi seorang tokoh umat. Wazahida, dan zahid, iaitu mafhumnya kita terjemah sebagai zuhud. Apa maksud zuhud? Iaitu tidak cinta akan dunia. Mafhum secara umum lah, tidak cinta akan dunia. Jadi Imam Nawawi ini diangkat menjadi seorang tokoh umat pada zamannya kerana ilmunya yang tinggi, kerana ibadahnya, kerana takarrubnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak, dan juga kerana sifat waraknya. Dia menjauhi segala perkara-perkara syubhah dan segala perkara maksiat. Dan juga terkenal dengan sifat zuhud. Terkenal dengan sifat zuhud, iaitu tidak cinta akan dunia, sehingga beliau diangkat. Sehingga Imam Nawawi ini diangkat menjadi seorang pemimpin umat yang terbaik, di antara yang terbaik pada zamannya. Habis.
InsyaAllah setakat itu sahaja kita baca pada malam ini. Kita akan sambung pada malam yang berikutnya, insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berhenti sahaja setakat ini, iaitu pada kata wulida fil muharrami amin. Wallahu a'lam. ثم قال ولد في المحرم آمين والله أعلم.